Benda macam ni pun kau nak saman juta-juta ke? Tak ada hujan, tak ada riba. Tahun 2005, seorang hakim dari Amerika bernama Roy Pearson saman kedai Dobby ni $65 juta sebab dia kata seluar dia hilang. Nah, bapa! Seluar jenama Suit Hickey Freeman bernilai $1,000. Menurut owner kedai, dia dah pulangkan. Tapi si hakim tu kata yang dia pulangkan tu bukan seluar dia. Kecoh habis satu kawasan. Owner kedai Dobby tu orang Korea dan mereka tahu Roy ni seorang hakim. Jadi untuk elak pening kepala, mereka pun cubalah settle cara baik. Mula-mula mereka offer $3,000. Lepas tu naik jadi $4,600. Akhir sekali $12,000 tapi Roy tolak semua. Dia kata dia nak tegakkan keadilan. Dia saman kedai Dobby tu $65 juta. Alasan dia sebab kedai tu ada papan tanda bertulis satisfaction guarantee. Tapi pada hari itu, satisfaction si Roy tenggelam dalam ego sendiri. Janji kedai tu tak ditepati. Maka benda kecil pun jadi besar. Dari kedai Dobby terus naik ke mahkamah. Selama 2 tahun kes ni berlangsung. Akhirnya 25 Jun 2007, mahkamah dapati bukti menunjukkan seluar itu memang sudah dipulangkan dengan tag nama, resit dan ukuran. Roy Pearson kalah dan tak lama lepas tu, dia pun dibuang kerja sebagai hakim. Owner kedai Dobby tu pula tak dapat 1 sen pun. Saving semua dah habis sampai kedai pun dicagar untuk lawan kes. Tapi mereka dapat simpati orang ramai. Ramai mula derma duit untuk bantu owner kedai tu.